Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bertemu lagi dengan saya, orang yang sama tapi tajuk yang berbeza. Jadi, tajuk yang saya akan cuba sampaikan untuk kali ini pula ialah penyucian hati. Seperti kita sedia maklum, kita adalah manusia, khalifah di bumi Allah, yang di mana imannya turun dan kadang imannya naik. Kadang kesalahan yang kita buat pun kita tak perasan. Ada yang kita buat secara lisan, secara perbuatan, fizikal dan mental. Jadi, ada satu ungkapan yang saya pernah dengar yang menyatakan bahawa setiap penyakit pasti ada penawarnya kecuali mati. Jadi, apa penawar-penawar dia? Ada banyak penawar yang kita boleh praktikkan dalam kehidupan seharian. Ada secara fizikal, ada secara mental, ada secara rohani. Macam perbuatan ni pula, contoh macam kita beramal ibadah, kita konsisten melakukan solat sunat, kita berpuasa, kita berzikir, membaca Quran. Cara daripada mental pula adalah dengan cara kita bersyukur, bersabar, berasa sifat qanaah, berasa cukup dengan apa yang Allah telah bagi pada diri kita. Jadi saya tertarik untuk berkongsi dengan kalian semua berkenaan bersabar. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari yang berbunyi as-siyamu junnah, yang bermaksud puasa itu perisai. Apa maksud perisai tu? Adakah perisai itu daripada menghalang kita daripada bom, atau menghalang kita daripada peluru, ataupun bom daripada orang yang kita tidak tahu? Tidak, bukan konsep dia begini. Perisai itu ditafsirkan sebagai berpuasa kerana berpuasa adalah cara untuk kita menahan diri kita daripada melakukan dosa dengan bersabar. Bila kita puasa ni, kita kena sabar. Contoh kalau kita dah lapar, kita kena sabar, kena relax dulu untuk tunggu masa berbuka. Jadi itu dah ajar kita cara untuk mendidik. Macam saya sendiri seorang pelajar ketika bulan puasa, daripada 7.30 pagi sampai pukul 3 petang, sambung pula dengan tuition, kelas tambahan lagi, pergi sekolah lagi. Jadi memang nampak penat lah. Jadi macam ni, masanya untuk kita mengajar untuk bersabar, cara untuk kita relax, tenangkan diri supaya kita dapat lawan nafsu kita, lawan dosa-dosa kita. Jadi saya menyeru semua rakan-rakan agar untuk bersabar. Sebab sabar ni orang dah anggap remeh, padahal dia punya manfaat tu sangatlah besar. Dan impak dia tu sendiri terhadap diri kita sangatlah hebat. Jadi itu saja daripada saya, Muhammad Firas. Syukran.